Yo guys, Pro2 baru je lancarkan QVE, kereta elektrik pertama tempatan dibina daripada ground up sampailah ke production line dan juga yes, akan dijual dekat korang tak lama lagi dengan harga RM80,000. So, nama QVE tu berasal daripada Quest for Visionary Electric Vehicles. Kalau korang tanya aku apa maknanya, aku pun tak tahu. Tapi dia offer something yang menarik yang kereta EV lain tak dapat nak buat. Apa benda tu? That is dia punya resale value lagi tinggi daripada kebanyakan kereta elektrik yang ada dekat luar sana. Persoalannya, betul ke? And boleh dicapai ke oleh Pro2 ni kan? And kata Pro2 juga, dia aim untuk bash kereta BYD Dolphin untuk dia orang punya kereta elektrik pertama ni. Ada specific reason dan juga ialah dia nak tunjuk yang dia lagi advantage daripada kereta yang lain. Takkanlah dia nak tunjuk kereta lain yang lagi laju, yang lagi tahan lama dan juga yang lagi jauh jarak dia kan. Alright, aku tak nak buang masa cerita pasal dia punya design, dia punya chassis, dia punya interior, dia punya fit and finish, dia punya material. Yang tu korang boleh tengok video yang lain. Tapi apa yang spesifiknya kita nak cakap dekat sini adalah dia punya BAAS, Battery as a Service. Maksudnya dia adalah wear and tear untuk sebuah kereta tau. So maksudnya korang nak tak nak memang akan kena replace juga. Alright, sebelum tu korang kena tahu dulu bateri apa yang Pro2 bagi dekat korang and besar ke yang korang boleh dapatkan ni. Alright, so untuk bateri dia dekat sini, capacity dia is not bad actually. 52.5 kWh. Kalau korang bandingkan dengan dalam kelas dia just nice je untuk sebuah kereta elektrik. Dan korang akan dapat sejenis teknologi yang up to date juga dekat sini. That is LFP battery dengan teknologi bateri daripada CATL. One of the main highlight juga sebenarnya, battery pack dia orang ni ada IP69. So kalau korang dah banjir ke, kalau kena air ke, so dia tak mudah rosak ataupun berkarat lah dekat bahagian dalam and rosakkan bateri korang. So sepatutnya dia tahan daripada sebarang orang kata cuaca lah. And dia tak janjikan lah kalau banjir bateri tu akan stay elok. So yang tu korang jangan pergi redah pula banjir macam biasa. Korang tengok dekat dalam Malaysia ni kan, setiap tahun ada je kes banjir. So jangan risiko kan. Now kita cakap pasal dia punya list, harga dan juga apa yang korang kena expect. Pertama sekali, battery as a service ni korang kena ambil. Korang tak boleh beli kereta je and kemudian korang add on battery. And korang tak boleh nak bayar cash pun kereta tu sekali dengan battery. Kalau korang bayar cash kereta ni, korang still lagi kena bayar bulanan leasing bateri. So RM275 wajib walaupun korang bayar cash. Konsep dia dekat sini, bateri korang tu basically korang tak boleh nak own pun. Korang hanya sewa setiap kali korang pakai ataupun korang beli kereta ni. Dan dia almost macam jenama kereta Nio. So dekat Europe kan, kereta Nio ni dia orang sebenarnya sediakan satu stesen untuk servis kereta korang, tapi bukan untuk servis kereta, tapi swap bateri kereta dia orang kalau tak cukup bateri. So maksudnya dia bukan charge, tapi dia tukar literally bateri dekat bawah kereta korang. So dia bukan macam Pro2 tapi almost the same concept lah. But Nio ni dia lagi straightforward. Faham tak? Pro2 ni lain sikit. Dia lebih kepada long term. Korang tak perlu nak tukar bateri setiap kali bateri tak ada. Tapi korang boleh tukar bateri once bateri tu dah capai sampai 70% battery health. So kalau korang ada anxiety dengan battery health, welcome to the world of kereta elektrik. Is it any good lah kan bateri yang ada? Boleh pergi jauh mana Fazli? Dekat sini korang akan dapat a decent jarak untuk korang travel. Untuk 52.5 kWh ni korang boleh travel sampai 445 km NEDC. Comparison dengan Dolphin, yang tu like slightly better tapi yang tu top spec. Nak bandingkan dengan Proton EMAS, dia boleh pergi sampai 470 km NEDC.
So dekat situ korang nampak kan teritori Pro 2 punya kereta ni macam mana. Dia taklah top of the range, tapi dia bukanlah bawah sangat. Dia lebih kurang je berbanding dengan jenama-jenama yang lain. But dia still lagi proper untuk korang sebenarnya pakai. Charging battery dia dekat sini quite weak lah kalau korang tanya aku. Sebab dia stated dekat situ 30% sampai 80% ambil masa dalam 30 minit. Kebanyakannya akan promote 20 minit je tau. So range macam like 30 minit ni, dia macam entry level kereta elektrik. Dia slow sebenarnya. So korang boleh dapat kilowatt dia sampai 60 kilowatt saja untuk charge, daripada 30% sampai 80%. Bayangkan kalau atas daripada tu, dia dah makin rendah tau. Kalau korang tanya aku, dengan keadaan Malaysia sekarang ni, charging speed macam ni tak berapa nak nice. Sebelum ni aku dah beritahu, kalau nak dapatkan charging speed yang proper, sepatutnya dalam 100 kilowatt at least. Tapi yang ni 60 kilowatt, agak susah lah, agak menunggulah korang dekat R&R ataupun dekat charging station. Kebanyakan pun sekarang dah start support sampai lah 100 kilowatt ke atas. Jarang dah aku nampak charger dekat luar sana yang support sampai 50 kilowatt, 60 kilowatt. Jarang dah sekarang ni. Maksudnya dekat sini korang akan banyak menunggu dekat DC charger tau. And korang menunggu juga orang untuk charge. Especially bila orang tu pun pakai kereta yang sama. And korang tahu kereta pun charging slow. Bayangkan kalau orang tu charge sampai 100%. Lagi sakit kepala. Alright, satu lagi, dia punya AC charge pun sebenarnya tak laju juga. 6.6 kilowatt saja yang korang akan dapat daripada dia punya charging wall box yang korang boleh letak dekat rumah tu tau. So, nak penuhkan daripada 0 sampai 100% dalam 8 jam. Give and take, aku akan cakap 7 jam lah. Sebab korang tak akan deplete bateri tu sampai kosong kan. Korang akan sentiasa tinggal dalam 10 lah at least. So, aku give and take 7 jam. Apa yang korang patut tahu lagi sebenarnya, dia adalah a lifetime punya warranty. Maksudnya kalau korang pakai kan, tiba-tiba check battery health dalam 70% ke bawah, still lagi boleh pergi dekat Pro 2 and replace bateri yang baru sampai 100% battery health. So korang akan dapat balik range yang dikatakan tu. Sebab bila bateri tu dah deplete sangat-sangat, bawah daripada 70%, korang tak akan dapat tahu range yang korang dah nampak dekat brochure masa mula-mula beli. Dia sama macam korang punya smartphone juga. So dia tak always tahan tau. Bila bateri dah sampai 70% ke bawah dia punya battery health. Bukankah dia ada warranty ke Fazli? Tu warranty just untuk kereta tau. Bukan untuk bateri. Bateri dia lain. Bateri bukan korang punya. Kalau rosak bukan korang punya. Kalau damage bukan korang punya. So dekat situ korang just perlu bayar bulanan, tapi just untuk gunakan saja, bukan milik korang. Kalau macam tu, aku boleh buka lah kan bateri kereta aku, lepas tu jual dekat tempat lain. So kita dapat untung and report polis, and Pro 2 just letak je bateri yang baru macam tu kan. Not as easy as that tau. Sebab Pro 2 dia letak tracker dekat dalam korang punya bateri tu, just untuk pastikan tak ada orang cabut bateri tu. Scary tak? Pro 2 tahu dekat mana keberadaan korang dan juga kereta. Dia akan detect kalau korang tiba-tiba swap bateri tu dekat tempat lain and cakap dekat Pro 2, kata bateri ni rosak, kena tukar yang baru. Dekat situ Pro 2 sebenarnya bijak and pada masa yang sama scary. Dan ni benda yang safety juga. Sebab Pro 2 even siap dia letak ada satu passport just untuk bateri tu saja, untuk claim lah di masa akan datang kalau bateri korang rosak ataupun bateri korang kom. And yang bagus juga dekat sini lah kan, diorang sediakan tempat pelupusan untuk bateri-bateri yang dah rosak tu. So dia tak adalah ada energy waste sangat, dan juga ni adalah a rare earth material juga untuk sebuah bateri. So dia boleh recycle balik. Tu yang kita nak ada dekat dalam Malaysia ni bila kereta EV dah berleluasa. Sebab bateri ni bahaya tau untuk environment. Bukan bahaya untuk environment je, bahaya untuk kita juga. So benda ni kena ada pelupusan yang betul. Yang bagusnya dekat sini, dia ada 5-star rating and cap tau. So korang tak perlu nak risau sangat kalau bawa kereta elektrik kalau berlaku apa-apa. Alright, sekarang persoalannya, berapa harga road tax kereta Pro 2 QVE? Jawapan simpelnya, tengok pada motor. Dia bukan pasal battery capacity, tak ada. Korang kena tengok berapa power korang punya
motor yang ada dekat kereta Pro 2 QVE ni. Untuk dia punya motor dekat sini, dia punya power adalah 150 kilowatt. So ikut rating Road Tax Malaysia JPJ, korang kena bayar setahun adalah RM80 Malaysia. So dia murah lah. Dia sama macam kereta Pro 2 Myvi yang korang beli sekarang ni je. Macam mana pula dengan dia punya kelajuan? Laju ke Fazli kereta Pro 2 EV yang pertama ni kan? Sebab yelah signature Myvi memang king lah. Tapi tiba-tiba EV tak laju pula, korang salah. Ni adalah kereta Pro 2 yang paling laju untuk sebuah kereta elektrik dan juga untuk brand diorang wujud dekat atas muka bumi ni. 0 ke 100 km sejam ambil masa dalam 7.5 saat sahaja. So dekat tu sangat-sangat laju. Nak dibandingkan lah kan, aku tak nak compare dengan Dolphin, aku nak compare dengan Atto 2. Sebab aku rasa tu je yang aku rasa macam layak sikit. So, kereta ni top speed dia 160 km sejam je tau. Kereta harga atas RM100,000 and dia punya masa untuk pecut pun 7.9 saat. So, Pro 2 QVE ni yang lagi laju sebenarnya. Nak compare dengan kereta aku lah kan. Kereta aku lagi laju lah, range pun lagi jauh lah. Tu je lah. Alright, korang dengar semua benda, specs dia, motor dia, road tax dia. Sekarang berapa korang kena bayar kereta ni? Sebulan, harga kereta ni tanpa bateri adalah RM80,000 Malaysia. Dia mahal sikit je daripada Myvi and korang kena bayar pula on top of RM80,000 tu untuk gunakan bateri punya leasing. So basically dekat sini korang ada dua bayaran untuk satu kereta tau. Bateri tu adalah a subscription sahaja untuk korang gunakan. Sebagai reference, untuk RM80,000 tu korang bayar bulanan dalam RM910 Malaysia. On top of that, subscription untuk bateri dia pula RM275. So, bila ditotalkan, dia jadi sebulan adalah RM1,185. So, dia 1,000 more untuk korang bayar as a commitment korang setiap bulan. Cuba bayangkan, korang terlupa nak bayar bateri, bangun pagi nak pergi kerja, bateri dekat bawah tak ada. Nak start enjin tak boleh. Benda tu bagi aku macam agak scary lah. Tapi benda tu boleh berlaku. Tapi sebenarnya tak tahu. Korang just bayar loan tu untuk kereta saja dan bateri pula pergi dekat Pro 2. Ikut kata diorang lah kan. Korang still lagi bayar bulanan tu lump sum dekat bank. Tapi bank pula akan bayar dekat Pro 2 untuk bateri punya subscription tu. Persoalannya dekat sini, kalau kita dah habis loan sampai 9 tahun, kereta tu kita punya. Bateri bukan kita punya. So apa yang terjadi dekat situ? Korang diberi pilihan untuk sambung lagi subscription dia punya bateri. Dan it's always will be macam tu. Melainkan Pro 2 ubah dia punya plan untuk dia orang punya kereta EV. So masa ni je, sebab dia orang pun tak tahu macam mana dapat sambutan ke tak. Tapi aku rasa ni adalah benda yang baru untuk kita semua cuba dan juga tengok. Alright, sekarang pendapat aku lah kan tentang semua benda yang Pro 2 perkenalkan ni. Pertama sekali, dia sebenarnya bagus. Kenapa aku cakap bagus? Korang sebenarnya ada choice untuk upgrade bateri di masa akan datang. So, contohnya lah kan, korang mungkin tak aware dengan Tesla. So, diorang sebenarnya ada kapasiti yang berbeza untuk setiap kereta. Korang dah tahu lah kan, setiap kereta EV yang korang ada dekat luar sana ni, memang macam tu. But, contohnya, Pro 2 dah tak buat dah 52.5 kWh bateri ni. Di masa akan datang, kalau korang nak tukar, dia akan gunakan bateri yang baru dan juga kapasiti yang baru. Korang mungkin akan dapat range yang lagi jauh lepas tu, after 9 years. So dekat situ, korang akan dapat advantage dan kemungkinan juga korang akan dapat charging speed yang laju sikit. Bila pakai bateri yang baru, bila korang dah tukar di masa hadapan. Sebab bateri teknologi ni, dia sentiasa berubah tau. Dia akan sentiasa lagi laju, dia akan sentiasa lagi dense dia punya power tu. So, itulah dia kelebihan yang aku nampak bila Pro 2 buat sistem BAAS. Lepas tu, apa yang aku nampak lah kan, Pro 2 dia macam like tak cerita sangat tentang dia punya design ni sama ada drag coefficient ataupun tidak. Sebab benda ni penting untuk tengok sama ada dia orang punya bateri ni dapat pergi lagi jauh dengan efisien ataupun tak. Sekarang dia sangat menjual
resell value. Ada macam like shady area dekat situ yang kita tak perasan. Aku sebenarnya sangat berminat lah nak tengok ground up orang tempatan ni punya kereta EV kan. Sebab dia buatkan kita rasa bangga dan juga nak tengok lah apa yang orang Malaysia nampak daripada orang luar yang nampak. Sebab kadang-kadang kita punya lagi better daripada orang luar. However, aku tak nampak satu benda daripada Pro 2 kali ni. Dia tak contribute untuk banyakkan lagi charging station dekat dalam Malaysia. So aku harap sangat-sangat dia orang dapat buat charging DC dia orang sendiri, AC dia sendiri dekat mall ke, dekat R&R ke, so that bila dah ramai pakai ni, rasa tak takut dah dan rasa tak range anxiety dah bila nak bawa pergi balik kampung ataupun balik beraya. Tu je lah yang aku rasa Pro 2 tak tekankan dekat dia orang punya EV kali ni. So macam mana ni Fazli? Patut beli ke tak Pro 2 QVE? Aku nak cakap go ahead, tapi jangan expect lebih sangat. Sebab ada benda bottleneck yang aku nampak dekat kereta Pro 2 QVE. Mungkin aku akan dapatkan juga satu, mungkin kita tengok plan macam mana. Kalau dapat sambutan, aku akan try untuk buat review travel pergi mana-mana juga dan juga bagi tahu dekat korang apa kelemahan dia, kelebihan dia pakai kereta yang ada BAS punya sistem instead of macam kereta Proton EMAS 7 aku tu. Okay, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap kali ni. Apa-apa in future aku harap dapat berjalan dengan lancar. Plan aku memang untuk review Pro 2 QVE. Betul lah, kita akan bandingkan juga dengan normal kereta EV yang tak ada subscription ni. In a long term lah kalau boleh. Lepas ni tak ada dah orang curi catalytic converter tu. Semua orang nak curi bateri kereta EV. Yang tu sebenarnya agak scary lah sebab dia lagi mahal sebenarnya. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe. So make it smiling. I'll see you guys on my next EV video, JDM video, tak video. Bye!